Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi masak lemak belacan serai. Okey, kita panaskan minyak di kuali. Saya nak masak 2 ekor ayam. Semua bahan-bahan ni kita kali 2. Yang saya bagi tadi 1 ekor kan. Kita kali 2 ya. Okey. Kita nak masukkan kayu manis, buah pelaga dan juga cengkeh. Okay, kita tunggu sampai dia naik bau sikit. Okey, kita nak masukkan serai yang kita dah titik. Kita masukkan daun kari. Masukkan bawang yang kita dah mayang. Okey. So kita tunggu dia sampai macam ujung-ujung bawang ni coklat. Sementara kita nak tunggu dia jadi, kita nak kisar. Okey, kita nak kisar ni tadi. Cili merah, bawang besar, bawang putih, belacan. Kalau puan dekat rumah, masuk sekali lada kering. Letakkan sikit air. Blend macam biasa. Masukkan yang kita dah kisar ni tadi. Ya, lada merah ataupun lada hidup, bawang putih, bawang besar dan juga belacan. Okey, kita tumis sikit lagi sampai dia pecah minyak puan. Saya nak masuk lada dulu. Kalau puan dekat rumah, blend sekali dengan lada ni, ya. Okey, kita tumis sikit lagi nak bagi semua masak ya. Kita nak bagi bawang masak, especially cili, terutama cili merah tadi. Cili kering kita dah rebus dan kita kisar. Cili tu dah masak yang sebenarnya. Cuma kita nak garingkan dia saja. Yang kita takut sekarang ni ada cili hidup. Cili hidup ni mantap. So dia kena tumis dia sampai dia betul-betul hilang air dia. Jadi puan makan nanti tak takut sakit perut. Ya. Okay, kita tumis sampai dia jadi kering. Cantik warna minyak dia pun dah lawa. Okey, kita nak masukkan semua rempah ni. Serbuk ketumbar, ini jintan putih, ini serbuk jintan manis dan ini serbuk kunyit. Okey, kita tumis. Kita nak masukkan sedikit air. Kalau ada rempah ketumbar, ada rempah jintan, puan masukkan sedikit air supaya dia kembang, dia masak. Okey, kita nak masuk ni dulu, tomato ya. Masuk tomato. Dan kita akan masukkan garam. Saya masak 2 ekor kat sini ya. So kita masukkan garam. Kita nak masukkan ayam. Saya masak dekat sini 2 ekor. 11 ekor kita masak di belakang, di kilang kita ya. Okey, kita balik-balik ratakan dia ya. Okey, saya tambah air puan sebab lauk kita ni agak berkuah sikit. Kita nak masukkan santan. Ya, lauk ni ada santan ya. So kita masukkan santan. Okey, nampak? Okey, sini saya dah goreng. Saya masuk waktu dia dah jadi semua. Kita tak perlu risau nak tunggu dia empuk. Saya masukkan kentang ya. Okey, kita masukkan kentang. Kentang dah goreng, jadi kita tak perlu risau nak tunggu kentang tu empuk. Ayam pula dah goreng, tak perlu nak tunggu ayam tu masak. Ayam dah masak. Cuma kita nak bagi dia mesra saja sekejap dengan lauknya. Kita dah balik-balik. Dah pun siap lauk kita. Kan cepat. Saya masak setengah jam je. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu masak lemak belacan serai buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.